Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita try tengok market update sikit Market update hari ni nampak Petronas Chemical meneruskan kenaikan Petronas Chemical. Hang Yuan banyak kaunter minyak main. Petronas Chemical yang gap up ni 16%. Tengok 4 hour. Memang momentum adalah 4 hour, 1 hour pun sama, 15 minit pun sama. Ini hibiscus Hang Yuan pun kaunter minyak juga tema minyak 4 hour semua buat gap up lah ke 20 minutes. Petronas Chemical pun meneruskan kenaikan. Petronas Chemical gap up juga. Ini full structure dia kat sini. F15 full structure dia ni MHB kat sini lah. MHB kalau kita dapat masuk di sini memang cantik lah. Ini ada momentum di M15 MHB. Kita tengok momentum kita punya ni. Nampak Hang Yuan kita punya watchlist ni naik tinggi. Hang Yuan memang kita dah lama lah watchlist memang dah kumpulkan daripada hari tu lagi. Video saya sebelum ni kan kita dah kumpul, kita dah detect Hang Yuan 4 hour kita boleh nampak MHB kat sini. Di sini terus gap up, ramai orang ambil profit kat sini. Tema minyak hari ni banyak yang main konten minyak. LC Titan pun lagi naik lagi. LC Titan 4 hour gap up. LC Titan ni pun ada minyak juga, susu minyak. Itu sajalah untuk teknik BBMB. Terima kasih. Assalamualaikum.